Obviously memang I tak boleh terima dengan orang curang. Minta maaf. Tapi you kena tahu motif I. I tak sebodoh tu untuk tinggal. Tak budak ni pernah bekerja dengan HTC. Budak ni pernah cari kan. Tak nak I cerita lebih-lebih. Tapi faham je lah. Kalau kau masuk live aku ni, kau tolong ceritakan budak umur 16, budak umur 17 yang kau cari. Kau ingat tu. Kalau kau tak nak bercakap dengan aku, tak apa. Kau tak berani kan, sebab kau tahu kau salah. Kalau kau tak nak aku cari engkau, kau tak nak reply DM aku, tak apa. Orang lain yang akan cari engkau, yang bawa engkau depan muka aku. Kau ingat tu. Kau jangan cabar aku tau. Aku tak suka berkomplot. Orang berkomplot pasal rumah tangga ni. Jangan jadi bodoh untuk kau cover, untuk kau dapat duit, untuk kau dapat apa benda sekalipun. Jangan disebabkan orang jolok mulut kau guna duit, kau diam. Okay? Siapa yang buat macam ni, kau takkan bahagia pun dalam rumah tangga. Kau cakap kau nak kahwin, kau takkan kahwin. Macam mana kau nak bahagiakan family kau? Tak payah. Tak payah. Kau tak guna jadi manusia tau sebenarnya tau. Tak payah. Jadi siapa-siapa yang tolong backup ni, siapa-siapa yang tolong carikan tu, carikan ni, engkau adalah orang yang paling bodoh sekali. Sebab engkau berada dekat pihak yang salah. Kau faham tak? Tak gunalah engkau post video-video yang macam tu, sedangkan engkau dah tahu orang tu salah. Faham tak? Engkau menegakkan benang yang basah, yang sampai basah tak boleh nak kering. Kau faham?